belanja mereka. Dan Nabi kata lagi, iman tu apa? Dia pun tanya lagi, iman tu apa? Nabi kata iman tu sabar dan dermawan. Sabar. Apa dia? Iman tu apa dia? Bersabar. Sabar ni dia banyak kesabaran. Pertama, sabar, ada banyak jenis sabar. Sabar menunaikan perintah. Jadi untuk tunaikan perintah, kita kena bersabar. Kena bersabar, kena melatih kita sabar dalam menunaikan perintah. Bersabar untuk bangun daripada tempat tidur untuk menunaikan perintah. Tengah tidur sedap-sedap, sabarlah kena bangun sembahyang subuh. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Maksiat tu dah sebati dah, maka kena sabar. Jadi yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Kena sabar juga. Dan yang keempat, bila musibah tu demam, sakit, kena sabar. Janganlah merengek. Dah lah sakit, merengek pula. Itulah jangan sakit pun. Tapi merengek banyak. Mengeluh, merengek. Sakitnya. Aduh, betul merengek. Allah, merengek. Tak, bersabar. Jangan merengek. Dan seterusnya, bersabar maknanya menunggu. Fasbir, Allah kata kepada Nabi Yunus AS. Fasbir li hukmi rabbika fala takum kasahibil hut iznada wa huwa makhzum. Itu sabar juga. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada mereka. Sabar. Nanti hukum nak datang. Dan jangan engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan nun. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dalam keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan nun. Gitu sekali. Tak sabar. Dia meninggalkan kaumnya kerana tidak kesabarannya. Sabar menunggu perintah Allah. Bersabar ketika ketiadaan apa-apa. Dan apabila kita ada, maka kita belanjakan untuk kebaikan orang lain. Dan juga bersabar untuk menyibukkan apa yang kita. Jangan bersabar untuk tidak menyibukkan apa yang kita tiada. Kalau kita tak ada, tak payahlah nak sibuk-sibuk. Apa sahaja yang kita dah usaha, banyak tu ada. Jadi kita bersabarlah untuk tidak menyibukkan diri daripada perkara yang kita tiada. Allahu Akbar. Kedua lagi, samahah. Samahah di sini ialah diulang, dermawan. Iman itu apa? Dermawan. Kita belanja apa yang ada pada kita untuk orang lain. Darjah yang tertinggi ialah sebagaimana Nabi memberi apa sahaja yang ada pada baginda tanpa meninggal sesuatu apapun. Nabi, Masya Allah, seorang yang pemurah. Nabi kata, ana ajwadun nas. Nabi bangga. Kadang-kadang Nabi memberitahu. Bukan untuk bangga sebab nak beritahu masyarakat. Ana ajwadun nas. Di kalangan manusia, orang yang paling pemurah, Nabi kata aku. Nabi beritahu. Ada orang kata, rijak ke? Tak, nak beritahu supaya benda ni penting. Ana ajwadun nas. Akulah orang yang sangat pemurah di kalangan seluruh manusia. Sebab apa? Nabi ni, bila orang datang minta dengan dia, dia tak pernah kata tak ada. Tak pernah kata tak, hati ni besar. Tak pernah kata tak ada. Ada terus bagi. Ada satu orang sa'il datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku memerlukan sesuatu. Nabi kata, Nabi tak kata tak ada. Nabi kata, bila datang nanti, saya akan sampaikan padamu. Masa sekarang ni, belum ada lagi. Tapi bila sampai. Bila sa'il keluar daripada masjid, belum turun masjid lagi.
Kemudian keluar pada masjid, datang dah. Orang bawa apa? Orang bawa kambing. Nabi kata panggil Sa'il tu. Orang nak minta tadi panggil dia. Nih, Allah dah datangkan dah. Jadi Nabi tak pernah. Sebab itu dalam keluarga Nabi, kerana keimanan sahabat dan Nabi, keluarga Nabi, maka apabila satu orang Sa'il datang ke rumah Nabi, dia kata, adakah makanan daripada rumah Nabi Allah ini? Isteri Nabi kata, tak ada. Tak ada, dia kata. Sedangkan ada, itu untuk Nabi. Nabi nak balik nanti, Nabi nak makan. Sikit je ada. Maka dia kata, tak ada. Maka Nabi kata, Nabi pun balik. Ummu Salamah ghalibannya. Nabi balik. Nabi kata, ada apa? Dia kata, adalah sedikit daging yang saya simpan untuk Tuan. Ya Rasulullah. Maka bila buka tempat penyimpanan, daging tu dah jadi batu. Maka Ummu Salamah kata, tadi daging ni, kenapa jadi batu? Sebab apa Nabi kata? Engkau kata tak ada pada Sa'il tadi. Orang yang datang nak meminta sesuatu, kamu kata tak ada. Memang tak ada lah. Memang tak ada lah. Daging dah jadi batu dah. Tak ada lah. Dah kamu kata tak ada. So Allah beritahu. Nabi ni seorang yang sangat pemurah.